Hai apa semua, selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya berada di Ho Chi Minh, Vietnam. Okey, saya pun sampai dah lama juga saya tak buat video ni. So nak cerita pasal apa Okeylah, ada ramai orang cerita datang Vietnam ni immigration dia lambat kan, 3 jam, 1 jam. Tapi hari ni saya bernasib baik kalau awak datang sini, awak datang lewat-lewat sikit. Jadi orang tak ramai Tadi kita daripada atas sana tu, sekarang kita turun bawah untuk ambil beg. Inilah keadaannya. Kat sini apa yang saya lalui tadi lah kan, turun saja daripada kapal terbang, nanti ada bas tu. Tapi kalau awak naik bas tu, awak lewat-lewat sikit. Nanti bila awak masuk bas tu lambat kan, nanti awak punya kedudukan tu bila di depan lah, awak cepat sampai immigration. Lepas tu tiket kapal terbang awak tu nanti immigration dia nak tengok dengan pasport. Lepas tu kalau awak sampai sini, pastikan awak periksa awak punya tarikh. Kalau tarikh tu kadang-kadang diorang tulis tak betul kan, nanti dia akan menyusahkan awak lah. So kena periksa awak punya tarikh dekat awak punya pasport yang dicop tu. Okay, sekarang ni saya sedang ambil beg beg kat sini. Okey jugalah sebab sebelum ni kalau awak tengok kat dalam channel YouTube kan, ada banyak masalah kat airport ni. Yang menjadi kegerunan adalah tempoh menunggu yang agak lama Lepas tu ada yang akan menawarkan perkhidmatan lah, nak bagi cepat melalui immigration. Itu yang menyebabkan cabaran. So inilah keadaan dia. Saya pun tak tahu lagi macam mana sebab inilah first time untuk saya sampai kat sini. Nanti saya akan update lagi keadaan kat sini. Tapi sebenarnya apa yang berlaku pada hari ni lah yang saya tengok kan, tak sama macam yang saya tengok dalam video lah. Dalam video diorang komplain macam-macam kan, daripada Mat Salleh lah, ada entah mana-mana tak komplain. Dia kata mimpi ngeri lah datang kat sini, lambat apa semua kan. InsyaAllah kita boleh mengatasi masalah lah. Tapi cuma awak kena atur strategi lah dengan sebaik-baiknya. Okey, di sini saya nak kongsi pengalaman saya jika saya pergi dengan isteri saya lah dengan keadaan zero experience. Tak ada pengalaman langsung pergi sendiri dan cubalah dengan berdebar-debar sebenarnya. Sebab tak pernah pergi gitu, kita tak ada kawan-kawan yang dah pernah biasa pergi. Berdebar juga, rasa macam nak cancel pun ada masa nak pergi gitu. Tapi tak apalah walaupun pun saya dah sempat pulang dan okey je, senang je. Okey, untuk video ni saya akan tunjuk keadaan airport di Ho Chi Minh Okey, inilah contoh terminal airport di Ho Chi Minh Okey, jadi bila dah landing, kapal terbang tu dia akan parking kat sini. Ini kat sini ada terminal 1, kat sini ada terminal 2. Yang untuk domestik terminal 1 lah. Yang kita nak pergi ni adalah terminal 2. Kapal terbang tu akan parking kat sini. Bila kapal terbang tu parking kat sini, nanti kita daripada kapal terbang ni ada 2 pintu lah, pintu depan dan pintu belakang lah. Kita akan turun daripada kapal terbang, kita akan naik bas, shuttle bus ni kan. Naik bas. Bas tu ada 2 buah bas yang jenis panjang tu kan, macam kat Dubai punya bas tu panjang tu. Naiklah ke dalam bas ni. Bas akan gerak pusing sampailah kat terminal 2. Terminal 2 ni adalah terminal antarabangsa Ini domestik antarabangsa. Sebab kita daripada Malaysia, dari sini kita pergi sini. Jarak perjalanan ni lebih kurang dalam 1.5 km jugalah kalau tak salah saya lah daripada apa yang saya dah alami hari tu. Okay, so bila bas tu sampai sini, bas tu akan parking kat depan pintu ni. Dari bawah ni ke pintu, lepas tu kita akan naik tangga, jalan terus. Lepas tu kita akan nampak ada tempat orang berbaris lah, sebelah kiri dengan sebelah kanan. So untuk yang sebelah kiri ni, awak jangan beratur kat sini. So ini adalah untuk orang Vietnam. Untuk kita yang daripada Malaysia ni, orang luar ni, kita akan pergi sebelah sini. Kat sini ada kaunter lah, kaunter macam kaunter immigration tu. Ada banyak kaunter kat sini. So pada waktu petang tu tak ada banyak kapal terbang pada hari tu. So kaunter dia banyak kosong. Jadi terus masuk ke kaunter ni. Kita akan cop pasport dengan QR tu, kita akan tunjuk kat sini. So ingat jangan pergi sebelah kiri, pergi sebelah kanan. Di sini ni, laluan ni kat sini ada banyak lah orang-orang yang akan bawakan awak untuk fast line, untuk mengelakkan awak daripada beratur. Macam hari tu flight saya petang, tak ada masalah pun, naik terus pergi sini, tak ada orang pun dekat kaunter. Jadi kalau awak ambil dia orang punya tawaran, rugi lah. So itu nasib-nasib lah kalau orang ramai, maybe awak boleh ambil lah. Tapi ada satu video saya tengok daripada Mat Salleh lah, dia kata rugi pula dia ambil. Dia kata dia beratur je, tak ada masalah. Dia pun sekarang ni pada tahun 2026 ni, bulan 7 ni, apa yang saya lihat hari tu, immigration Vietnam pun dah semakin bagus tak perlu nak nunggu lama So bila dah cop pasport,
awak akan lalu pada bahagian luar ni. Ini pada bahagian atas macam tingkat 1 lah. Lepas tu awak turun tangga ni, tangga berjalan tu kan. Turun tangga berjalan tu, turun, awak pergi kat sebelah sini. Untuk flight kita ni biasanya kita akan ambil back pada bahagian sini lah. Pada bahagian depan ni pula ada kaunter untuk beli SIM card. Ada 2-3 kaunter kat depan ni. So kalau awak datang Vietnam, kalau awak nak jimat lah daripada pengalaman saya, tak perlu awak beli roaming lah. Kalau roaming pun mahal juga kan. Lebih awak beli saja line Vietnam. Beli saja SIM card Vietnam ni, sebab SIM card Vietnam ni harga dia RM20. Dia boleh tahan selama 7 hari unlimited. Dan line dia sangat stabil lah. Lepas tu daripada pengalaman saya, SIM card dia ni tak perlu gunakan pasport antarabangsa. Dia lebih mudah, tak macam saya pergi Indonesia, saya kena tunjukkan pasport dan banyak lah dia punya proses dia. Jadi Vietnam dia sangat simple. Awak masuk SIM card, sekejap je line awak dah aktif. So line ni sangat penting untuk membolehkan awak nak gunakan aplikasi Grab dan sebagainya. Okey, macam mana awak nak dapatkan SIM card sebenarnya awak boleh je buat roaming Kalau macam saya tadi saya gunakan line Maxis Hotlink kan. Hotlink ni dia terkenal dengan dia punya roaming yang best lah tapi kalau awak nak beli SIM card Vietnam, okey je awak turun daripada immigration atas tu, belok kanan, pergi dekat tempat ambil beg nombor 1 ni kan. Kat sini sebelah kiri ni ada ini nombor 1 kat sebelah kiri ni ada tempat jual SIM card. SIM card sini sebenarnya okey je, isi saya beli kan 7 hari RM20 duit kita, unlimited. Okey lah kan. Lepas tu kan proses dia cepat tau. Dia masukkan SIM card tu sekejap je awak dapat line dah, RM20. So kalau awak tak nak roaming, awak datang sini beli SIM card pun okey juga, tak masalah. Okey, kalau awak keluar daripada pintu airport tu kan, awak belok kiri untuk, nanti awak nampak Burger King kan. Sebelah kiri ni ada Hotel Bus tu, Burger King tu. Keluar pintu tu, belok kiri, nanti awak kena pergi yang bas. Saya nak confirmkan lah yang bas ni adalah pergi ke Bantan Market kan. Jadi saya tanya dengan cik-adik ni kan, dia orang ni Melayu campur awak tengok pakaian dia orang tu kan. Tapi dia orang tak pandai cakap bahasa kita lah. Tapi mak dia tu pandai, dia boleh speaking kan. Jadi dia kata okey, bas ni boleh pergi Metro Market. So ada 2 bas sebenarnya, 152 tu, bas 152 ni dengan bas 109 kalau tak salah saya. So bas ni dia ada masa-masa dia ni, sebab dia ambil masa sekarang ni kalau awak tengok dia bukan nak jalan driver dia bas ni akan jalan pada pukul 10 malam. Jadi awak tunggu je kat sini. Kat sini awak sedia maklum dia punya taksi mahal sebab di sini dia punya minyak mahal lepas tu banyak motor kan. Ni keadaan dia. Tapi kereta sini dia dahsyat lah, lawa-lawa. Expander bentuk pelik-pelik mana dari sini itu yang saya nak tengok tu. Part ni first time kan. Ni mak ni. Dia dah balik dah. Ni semua saudara mara dia ni. Ni Melayu campur ni. Cakap macam ala-ala cakap siam juga. Okey, disebabkan bas tu lambat so saya gunakan Grab. Kena inilah nombor dia. Lebih kurang duit kita RM14 Nombor dia 17430. Kereta dia warna biru. First time Okey, kita naik kereta Honda. Driver sebelah kiri, kita sebelah kanan. Jangan tertukar. No endless. Oh, never mind. Okay, I know. No endless. Never mind. Okay, kita naik kereta menuju ke hotel Ho Chi Minh City. Saya dalam kereta menuju ke hotel. Beginilah keadaannya. First time. Mula-mula saya datang macam-macam benda yang terfikirlah fikiran. Nampak macam susah sangat kan datang Vietnam ni, tapi sebenarnya apa yang awak tengok ni lah biasa je, taklah susah sangat pun. Boleh dengan driver dia berada sebelah kiri. Macam sekarang ni saya rasa macam saya bawa kereta lah. Best juga mana di Ho Chi Minh ni maju juga, maju bandar dia dan bersih. Kalau tengok kan kaki 5 dia bersih je. Adalah sampah sikit-sikit tu biasalah, tapi
keseluruhan bersih lah, menarik. Simpulan dia, kalau awak datang sini kan, aplikasi Grab tu sangat penting lah untuk awak nak naik motor ke, nak naik kereta ke, boleh. Okey, inilah dia Grab saya. Oh, best naik kereta. Okey, dia driver dia naik kereta Honda City hari ni. Okey, dah sampai area ni. Saya rasa awak tahu sangat lah area ni. Saya pilih area ni sebab sini ada kedai makan Malaysia banyak. Lepas tu Melayu ramai kat sini Melayu campur kan. So terus kedai hari ni saya akan check in dulu kat sini. Okay, sebenarnya tempat ni bagus kalau awak nak pergi sebab dia dari sini nak ke airport lebih kurang 10.1 km je, tak jauh. Sebab tu elok lah pilih tempat ni. Pasar Benten tutup dah malam, pukul 12 malam. Sini lewat 1 jam. 70. Saya malam ni beli buah. Buah dia boleh tahan dekat ni. Tapi dia lagi murah dia beli kat tepi highway je lah. Tepi highway harga tak tahan lah. Aduh. Bila awak beli kan tepi highway tu kan, harga dia kau-kau. Okay, inilah keadaan dia pada malam ni. Itulah daripada apa yang saya tengok, maklumat-maklumat yang diorang bagi kan, tak sama dengan apa yang berlaku lah bila sampai sini. Sampai sini biasa je, taklah susah sangat pun nak sampai Vietnam ni kan, dengan nak menyesuaikan diri kat sini kan. Okay, saya dalam 7E 7-Eleven. Kat sini 7-Eleven dia memanjang depan sampai belakang. Bangunan kat Vietnam ni kebanyakan dia macam tu lah, dia memanjang. Air mineral RM17,000. Oh, RM17,000. RM17,000 je berapa ringgit RM19,000 pun ada. Ada 17, 19. Cari air mineral sekejap. Okay, saya depan 7-Eleven ni. Sementara nak beli barang. Tadi dah beli air, beli buah. Inilah keadaannya. Kedua ni dah rajin ni. Rajin kerja. 7-Eleven. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk pula cara untuk awak pulang daripada Vietnam, daripada Ho Chi Minh daripada pengalaman saya ni, pulang semula ke KLIA. Okey, ini adalah Terminal 2 Terminal 2 lapangan terbang Ho Chi Minh untuk international antarabangsa. So awak naik taksi tu akan sampai kat pintu masuk. Kereta akan datang dari sini, pergi kat sini. Untuk nak berurusan di airport ni, seelok-eloknya awak kena datang awal. Macam saya itu, saya datang 3 jam lebih awal. Tapi yelah, mujur lah sebab saya dah rancang awal lah. Untuk ketika nak pulang hari tu, saya hanya menginap di sekitar airport ni lebih kurang dalam 3 km saja daripada airport. Hotel saya tu dari sini lah, dari sini 3 km saja. Sangat dekat lah nak sampai ke airport ni, sebab saya takut jam dan sebagainya lah. So sampai sini pastikan 3 jam lebih awal. Kalau dapat 3 jam setengah ke 4 jam lagi bagus lah. Disebabkan terlalu awal, kaunter pun ada yang tak buka. So bila masuk saja dalam pintu airport ni, untuk penerbangan yang saya naik hari tu, saya masuk saja dalam pintu ni. Kat sini ada banyak kaunter lah, kaunter check in untuk kita punya bag kan. Untuk Vietnam Air ni, dia punya kaunter dia bahagian A, pada bahagian A kalau tak salah saya tu, pada bahagian tepi lah, pada bahagian kanan sekali pada kita airport ni, pada bahagian kanan ada banyak kaunter ni, sini, tapi dia pada bahagian hujung sekali sebelah kanan. Sebabkan saya terlalu awal, kaunter ni pun tak buka lagi. Tak pula kan, sebab lebih baik awal daripada terlewat. Sebab Vietnam ni kadang jalan dia sibuk So dah hantar beg, pastikan kilogram dia semua dah okey. Apa yang perlu awak buat ialah beg dah masuk, beg dah check in, awak akan pergi ke kaunter yang seterusnya, iaitu awak kena berbaris sini. Ini yang kadang-kadang dia lambat ni, dia sampai 3 jam ni. Awak kena berbaris seperti dalam video ni. Okey, beginilah keadaan di immigration Vietnam. Kalau awak nak datang sini, pastikan cepat datang untuk elakkan kesesakan. Okey, berbaris. So awak akan cop pasport kat sini. Inilah tempat untuk kita cop pasport. So untuk cop pasport ni sebenarnya, kalau daripada pengalaman saya, bukan sepanjang masa cop pasport tu sibuk. Kalau awak datang hari-hari yang tak sibuk, dia memang tak sibuk lah. Macam hari tu saya datang bukan hari cuti umum dan sebagainya, tak sibuk sangat. Walaupun tak ramai hari tu,
Saya tengok siapa-siapa yang dah lewat, ada yang 2 jam kemudian tu, saya tengok ni dah ramai orang ni. Okay, datang sini dia ada waktu puncak dia. Kalau awak datang terlalu lambat, memang orang dah ramai kan, sebab ada banyak flight akan terbang. Jadi jangan lepas pada waktu puncak dia, sebab lepas immigration tu beratur tu awak nak scan barang kan, yang tu yang akan jadi lambat tu. Ni okey je, tapi kena keluar awal lah. So cop pasport kat sini senang saja, cop pasport, tapi kena berbaris lah. Cop pasport tu barulah kita pergi yang seterusnya untuk scan kita punya bag yang kita nak bawa ke atas lah. Ini agak lama sikit, daripada sini ke sini ni lama sikit, sebab walaupun kaunter ni banyak, tapi kadang-kadang dia punya proses dia orang nak scan tu ambil masa. Untuk airport Vietnam ni, daripada pengalaman saya itu, nak sampai dia punya pintu gerbang dia tu kena buka kasut. Bila dah scan semua, dah buka kasut semua, dah lulus, okey, lepas tu kita akan lalu sini. Okey, kalau dah lalu sini dah lega. Dah melalui 2 zon mencabar. Pertama nak masuk, nak hantar beg, lepas tu nak cop pasport, lepas tu nak scan awaknya beg. Itu saja. Dah sampai sini dah tak ada apa dah. Kalau tidak risau je rasa. Problem dia ialah tak boleh lewat. Lewat tu masalah tu. Kalau terlewat masalah lah. Okay, inilah keadaan airport di sini. Vietnam sama je kan, tapi kat sini padat, bandar dia memang padat lah. Padat. Tengok ni, nampak ni kepadatan ni. Terbang kan, terbang sampai. Jalan terus sampai sini, keluar saja kaunter check tu, jalan naik lift turun bawah. Level 2, 1, 22 hingga 25 G. Contohnya kalau saya nak balik ke LA 23 kan, jadi saya kena turun lift sampai ke G lah. Pergi pada G, saya dekat pintu 32 gitu kat sini pintu 32. So kita ready lah kat sini. Kat sini nanti kita akan jumpa ramai orang lah. Ramai orang tunggu-tunggu terbang kat situ, seperti dalam video ni. Okey, dah nak balik, dah sampai gate 23. Ni keadaannya, petang tu nak hujan dia. Dia terbang Korea. Ini keadaannya. First time datang sini, berdebar juga dengan cerita-cerita yang kita lihat kan, dengan maklumat-maklumat yang mendebarkan lah. Lambat airport sini lambat dan sebagainya lah. Nanti bila dah sampai masa kitanya flight dah nak sampai, ada satu bas tunggu kat luar ni. Tadi kita tengok kat sini, ni adalah terminal 2. So awak naik bas ni akan bergerak, dia akan bawa awak ke area terminal 1 ni, tapi bukan nak masuk kat dalam ni. Bas tu pun parking lah tepi kapal terbang ni. Tu awak naiklah kapal terbang ni untuk pulang semula ke Malaysia. Okay, so inilah antara pengalaman saya yang saya boleh kongsi kepada anda, macam mana keadaan airport di Ho Chi Minh ketika ketibaan dan pelepasan. Okey, inilah pengalaman yang saya boleh share kepada anda ketika berada di Ho Chi Minh, first time datang, dan mungkin apa yang saya share ni boleh memberikan anda sedikit info bagaimana untuk anda datang ke Ho Chi Minh dan kembali semula ke Malaysia dengan mudah. Okey, minta maaf gambar Raja tak bercantik. Maklum saya ni orang kampung. Aku orang kampung. Okey, bye. Setakat sini dahulu. Jumpa lagi. Okey, dah nak balik. Dah sampai dekat kita punya pelabuhan. Ni ada Elisa. Jadi dia pusing kat ujung. Sampai sini balik. Okey, dia dah habis. Kalau kita tengok dia dah tak nak rapat sebelah sana. Balik pada dia punya kuat dia.